Tangan. Aduh. Aduh, Pijak tahi. Allah. Aduh. Wah, cik tengok. Hari tu snow. Yang ni dah jadi coklat pula. Betul kecapan ya. Merasa kita Satu malam. daripada snow tiba jadi coklat. Nampak? Ni coklat. Yang ini masih ais. Icy lagi. Matahari. Sebab matahari menghala ke sana. So sini lambat sikit. Tutup old school lah. Tutup macam old school lah. Dah macam kereta perang pun ada. Hai. Bagus tengok kecil-kecil tengok. Inilah lembu-lembu yang melintas tengah jalan ni. Tapi kan lembu dia gemuk-gemuk makan rumput kering je. Nak tengok muka baba? Ada line guys walaupun dekat gurun ni. Sebab apa? Kita pakai roaming man. Muka baba mana? Muka baba. Up to 5 device sekali jalan. Tak nampak. Boleh call. Ada internet. Dan jangan lupa kalau nak ada promo code kat bawah tu kalau nak murah. Bro. Hok dapat kau kata bapa kau yang duduk dekat pintu gate ni. Pala comel. Kita orang ni daripada perjalanan bandar Kampung Sati ke Almaty. Nampak banyak, tadi nampak kuda, sekarang nampak kambing, tadi nampak lembu. Sekarang ni kita nak cuba rapat dengan kambing-kambing biri-biri ni. Jom. Aduh, pijak tahi. Allah. Aduh. Alright guys, kita nak pergi Karen Canyon ni. So yang ni kena beli tiket lah, Cip. Kena beli tiket. Dia macam serius sikit lah. Dia taman negara. So sebab apa dia dekat dengan sepadan ni? Alright, Cip, kita dah sampai dah. Yang tingkat atas ni, dia ada tingkat bawah. Yang bawah punya. Tapi tinggi lah. Tapi yang ni yang atas ni. Visitor Center Sharin Turi lah tak. Bawah ni boleh jalan. Kita boleh jalan straight tu. Look at that. Kita sekarang ni dekat di kawasan tangga untuk turun pergi ke The Ravine of the Valley of the Castle. Inilah Karen Canyonnya. So kita nak turun ni, kita nak lalu lah canyon tu. Kampung istana katanya. Ni kita nak turun tangga turun ni. Tangga ni. Jauh tak tangga ni, Cik? Nak tahu tak tahu? Jom. Serius lah? Test lah. Ni puasa. Aduh. Tinggi bro. Dengan berangin, Cik. Sejuk kot. Tinggi dah ni. Tak ada tinggi sangat. Tak ada tinggi sangat. 2.5 km lagi ke dalam tu. Betul kita tengok. So kita dapat tengok pemandangan dia. Memang cantik lah. Tengok. Naik lah ni. Tak larat lah nak jalan tu. Tak larat jalan, kita naik lah ni. Tak larat jalan tu. Kita kena bayar 800 800 per person. Per head. So kita tengok, kita dapat tengok lah betul-betul dia punya canyon ni macam mana. The Valley of the Castle. Valley of the Castle. Let's go. Tangan. Aku ingat patah balik. Punya dia lalu terus. Ingat kalau jatuh macam mana? Benda kepala tu pecah. Pecah. Macam, Cik? Okey. Best, tapi cara dia bawa memang. Yelah, kalau kat Almaty Town pun bawa macam ni, apa lagi kat sini, Cik? So, tapi Cik jangan risau. Seperti biasa kalau jadi apa-apa kita ada Asia Travel Insurance. Serendah RM10 saja. RM10. So tak payah risau. Jom naik lagi. Cantik gila sungai. Cik, buat apa tu? Call. Selfie. Laju. Selfie lah. Dia macam campuran hijau, biru, coklat. Buat terlalu jernih. Ya Allah, cantik ni. Rasa nak je. Rasa seteguk kan?
jauh lah pula. Ya Allah. Puasa tak, cik? Belum buka puasa lagi. Belum buka puasa lagi. Guys, dengan serendah RM10 je, kini korang boleh memiliki insurans bila korang ada dekat luar negara. Korang dah tak perlu risau dah lepas ni kalau korang sakit ke, kena pickpocket ke, beg pecah ke, semuanya akan di-cover. So, lepas ni kalau travel, jangan lupa ambil Asia Travel Insurance. Melindungi anda di mana jua. Macam biasa kalau korang pergi travel, jangan lupa dapatkan roaming man ni guys. Satu device ni boleh connect up to 5 device. So lepas ni korang dah tak payah roaming dekat korang punya telefon. Korang pakai je roaming man punya device ni. Lagi murah dan lagi jimat guys. Line internet pula boleh dapat dekat mana je. Atas gunung ke, ribut salji ke, line sentiasa on. So kalau korang nak murah lagi, korang guna je promo code dekat bawah ni. Alright?